Kawan-kawan pernah tak tengok robot ni? Nama dia Mechabot. Mechabot Mechanized. Tuan-tuan, saya tak mau cerita pasal robot tu. Saya nak cerita episod yang ke-17. Nabi Daud alaihi salam. Siapakah Nabi Daud ni? Nabi Daud dapat kitab apa? Nabi Daud Rasul yang keberapa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud. Nabi yang keberapa? Rasul yang ke-17. Okeylah tuan-tuan, Nabi Daud dapat kitab Zabur. Okey, untuk pengetahuan semua, Nabi Daud adalah salah seorang pahlawan yang sangat hebat walaupun umur dia 19 tahun. Sebut pasal pahlawan teringat pula cerita pendekar awang kan? Sampai bila harus tertunduk menurut kata, khilaf penuh dusta, oh hilang di mata namun bukan di dunia, darah bangsa. Wah, menyanyi pula ustaz, entah betul ke tak lirik tu. Tapi betul tuan-tuan, Nabi Daud adalah salah seorang pahlawan yang sangat muda time tu. Nabi Daud adalah salah seorang pahlawan. Dia ada raja lagi atas Nabi Daud ni. Nama dia Talut. Pernah dengar kan? Talut lawan dengan Jalut. Talut ni adalah raja bagi kaum Bani Israel. Jalut pula adalah raja yang zalim time tu. Kata Talut kepada semua rakyat dia, siapa boleh berjaya bunuh Jalut, aku akan kahwinkan dia dengan anak perempuan aku dan aku akan serak dia masuk dalam kerajaan. Diringkaskan cerita tuan-tuan, Nabi Daud berjaya bunuh Jalut. Diringkaskan cerita lagi tuan-tuan, sampailah Nabi Daud diangkat menjadi raja. Bila Nabi Daud diangkat menjadi raja tuan-tuan, tuan-tuan jangan lupa Allah bagi mukjizat dekat Nabi Daud. Suara yang sedap, sebahagian riwayat cakap Allah Ta'ala bagi 70 suara yang sangat sedap. Wih, dahsyat kan tuan-tuan kan? Selain daripada tu, Allah Ta'ala bagi mukjizat dekat Nabi Daud. Tangan dia ni wa alanna lahul hadid. Tangan dia besi boleh cayak dekat tangan dia. Besi boleh cayak dekat tangan dia. Besi cayak dekat tangan. Maknanya Nabi Daud bila dia nak buat baju besi, dia buat baju besi dia guna tangan dia je. Tak payah bakar pun dia guna tangan dia. Kepak guna tangan je. Untuk pengetahuan semua juga, Nabi Daud walaupun dia jadi raja, dia tak pernah ambil pun hasil daripada kerajaan dia. Tak pernah langsung. Habis tu ustaz, Nabi Daud makan macam mana? Duit dia ambil dekat mana? Kan Nabi Daud kan tangan dia besi cayak dekat tangan dia. So dia buatlah baju-baju besi. Setiap hari dia akan keluar rumah, dia akan buat baju besi, dia jual. Hasil daripada tu barulah dia guna untuk makan. Dan last sekali sebagai penutup, Nabi Daud adalah seorang Nabi yang mana kuat cemburu dia dekat isteri dia. Kuat sungguh cemburu Nabi Daud ni tuan-tuan. Sampaikan bila Nabi Daud nak keluar kan daripada rumah dia kan, dia akan kunci rumah dia tu, tak bagi mana-mana lelaki masuk dalam rumah dia. Diringkaskan cerita tuan-tuan, ada seorang lelaki masuk dalam rumah Nabi Daud. Gelabah isteri Nabi Daud, halau dia keluar, dia tak mau keluar. Nabi Daud sampai saja ke rumah, buka pintu. Hang ni siapa? Kata lelaki tu, aku adalah makhluk yang tak takut dengan mana-mana raja, dengan mana-mana kerajaan. Bila Nabi Daud dengar saja macam tu, malaikat maut ke ni? Kenal malaikat maut tuan-tuan. Kamu datang nak cabut nyawa aku ke? Ya, aku nak cabut nyawa kamu. Okey, nak cabut nyawa kan? Zikir. Cabut nyawa aku. Malaikat maut pun cabut dah nyawa Nabi Daud. Hui, bukan calang-calang tu. Ready malaikat nak cabut nyawa. Hui, hebat kan Nabi Daud kan? Hebat. Ada seorang lagi yang hebat sama juga macam Nabi Daud. Nama dia ialah Nabi Sulaiman, anak Nabi Daud. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.